peluang melawat dan mendengar taklimat serta melawat projek-projek pembangunan yang sedang dilaksanakan, terutamanya di Kuching pada hari ini. Seperti kata Datuk Sofi sebentar tadi, kita telah mulakan lawatan ke projek pembangunan kompleks markas pemerintahan Medan Timur Tentera Darat di Kem Batu Kawah, yang mana ianya akan disiapkan pada tahun hadapan. Itu fasa 1. Dan kita juga telah mohon peruntukan daripada kerajaan bawah rolling plan kedua untuk kita mulakan fasa 2. Kita memperkenalkan program WBL ataupun Work Based Learning. Satu program yang mana kita mengiktiraf yang didapati oleh anggota sepanjang masa mereka berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia.